Kedudukan bilah bahu mempengaruhi postur badan kita. Membungkuk. Apa maksudnya? Ia berlaku apabila kedua-dua bilah bahu kita bergerak ke hadapan dan pada masa yang sama kedudukan dada berubah, kifosis di bahagian toraks tulang belakang meningkat. Kenapa perkara ini berlaku? Punca utama adalah ketidakseimbangan antara otot-otot yang menstabilkan bilah bahu dari belakang dan apabila ia mengecut, ia menarik bilah bahu ke arah tulang belakang seolah-olah menghubungkannya. Dan otot-otot yang terletak di bahagian depan sini iaitu dua otot utama iaitu otot dada besar dan otot dada kecil. Apabila ia mengecut, ia menggerakkan termasuk bahu dan bilah bahu ke depan tetapi juga terlibat dalam pergerakan tangan. Tetapi otot dada kecil, ia sebenarnya menyebabkan kedua-dua bahu dan bilah bahu kita bergerak ke depan seperti ini. Dan kita perlu mewujudkan keseimbangan antara otot-otot ini. Apabila kita melihat kedudukan seperti ini, di mana bahu kita bergerak ke depan, kadang-kadang terdapat perbezaan. Di satu sisi, jaraknya sedikit lebih jauh, di sisi lain, sedikit lebih dekat. Ini juga menunjukkan bahawa terdapat tonus otot yang berbeza, saiz otot yang berbeza dan kita perlu mengambil kira perkara ini. Jika tulang belikat kita sedikit terangkat ke atas, kita perlu periksa sama ada terdapat ketidakseimbangan antara otot-otot yang mengangkat ke atas. Ini adalah otot trapezius atas, otot yang mengangkat tulang belikat, dan bahagian paling lebar serta bahagian bawah otot trapezius. Otot serratus juga memainkan peranan yang sangat kerap lemah dan ketinggalan. Dan keseimbangan antara bahagian otot trapezius ini dan otot dada besar. Apabila otot dada besar lebih berkembang, bahagian trapezius ini akan ketinggalan dan bahu mula beralih ke arah otot dada yang lebih berkembang. Ini sering berlaku. Di satu sisi, ia lebih kerap berlaku pada tangan dominan, manakala di sisi lain, ia kurang berlaku. Terdapat juga kes di mana satu bahu kita terdorong ke depan disebabkan oleh pergerakan terhad di bahagian pinggang. Sebagai contoh, otot quadratus lumborum menjadi pendek. Ini menghalang pergerakan berpusing. Dan sebab itu, skapula mula bergerak ke depan secara berlebihan untuk mengimbangi putaran tersebut. Ini juga memainkan peranan penting. Bahagian belakang dan depan, otot deltoid. Apabila bahagian depan deltoid kita lebih berkembang, bahagian belakang pula kurang, bahu dan tangan kita boleh bergerak dan berpusing ke arah otot yang lebih kuat seperti ini. Jadi, kita mula-mula menilai mobility vertebra di bahagian toraks. Untuk itu, kita gunakan teknik mobilisasi seperti ini. Di sini kita periksa setiap tulang belakang dan lihat sama ada terdapat perbezaan dalam julat pergerakan. Ya, lebih baik dilakukan di sisi. Jika ada perbezaan dalam julat pergerakan, selalunya bahagian atas yang ini bermula dari vertebra toraks ke-6 atau ke-5, bahagian atas tulang belakang toraks, ia bergerak dengan kurang baik. Di situ julat pergerakan jauh lebih kecil berbanding bahagian bawah. Tetapi kita juga perlu membandingkan julat pergerakan antara vertebra yang bersebelahan. Kadang-kadang, contohnya di sini. Katakanlah ada sesuatu di situ. Ketujuh, keenam bergerak dengan julat yang lebih besar. Kemudian satu vertebra. Kita lihat, ia jauh lebih ketinggalan dari segi julat pergerakan. Dan yang seterusnya juga bergerak dengan julat yang lebih besar. Kita boleh menilai pergerakan dari sudut yang berbeza. Contohnya, cuba alihkan ke sini. Lihat dari sudut ini bagaimana ia bergerak. Dan dari sudut lain ke arah bertentangan. Semua ini kita lihat juga berdasarkan aduan pesakit. Maksudnya, jika ada sesuatu yang mengganggu, kita akan periksa tempat itu dengan lebih terperinci. Dan di sini juga, kita periksa sendi costotransverse. Bagaimana pergerakannya? Sama ada terdapat sebarang fiksasi antara vertebra atau antara vertebra dengan tulang rusuk. Fiksasi ialah di mana tiada pergerakan langsung di kawasan itu, sama ada antara tulang belakang atau antara tulang belakang dan tulang rusuk, antara tulang belakang yang bersebelahan atau pergerakannya sangat terhad. Dan ini juga akan kita ambil kira nanti semasa rawatan. Maksudnya, ini adalah langkah pertama kita melalui bahagian toraks tulang belakang. Kita secara serentak menjalankan diagnostik di tempat-tempat yang pergerakannya kurang baik. Kita berhenti lebih lama di situ.
sambil meningkatkan pergerakan di kawasan tersebut. Teknik ini dipanggil mobilisasi. Dalam kes ini, pada bahagian toraks, tulang belakang. Kemudian, perkara yang sama dilakukan pada sendi costotransverse. Setiap sendi ini diperiksa bagaimana ia bergerak dan kita bandingkan pergerakan antara satu sendi dengan sendi yang lain. Maksudnya, bagi setiap orang, mereka mempunyai julat pergerakan tersendiri, seolah-olah norma mereka sendiri. Jadi, kita bandingkan dan cari. Contohnya, bahagian yang pergerakannya baik dan bandingkan dengan sendi yang pergerakannya kurang supaya kita tahu di mana kita perlu tingkatkan julat pergerakan. Kita boleh meningkatkan julat pergerakan dengan beberapa cara. Kita boleh mulakan secara beransur-ansur dengan memberi tumpuan pada otot, menghilangkan titik picu di situ, menetapkannya melalui senaman dan secara keseluruhan bekerja pada tisu lembut di sekitar sendi. Kita juga boleh memberi rangsangan pada sendi itu sendiri dari pelbagai sudut. Yang penting, sudut-sudut ini mesti selari dengan paksi pergerakan sendi itu sendiri. Dan satu lagi cara yang lebih dramatik, tetapi secara prinsipnya kadang-kadang malah lebih berkesan, ialah manipulasi. Ini adalah apabila kita dalam satu pergerakan seolah-olah dengan bunyi yang khas meningkatkan pergerakan dalam satu segmen pergerakan tulang belakang. Begitulah. Ada yang takut, ada juga yang sebaliknya, suka dengannya. Biasanya, ini berlaku dengan bunyi. Manipulasi atau dalam osteopati dipanggil teknik tujahan. Jadi, ia adalah teknik tujahan. Dengan bunyi klik seperti itu, pergerakan antara ruas tulang belakang dipulihkan. Dalam kes ini, atau sendi-sendi lain juga. Itu juga boleh dilakukan. Tetapi, di situ juga kita perlu faham untuk apa ia dilakukan. Kerana meningkatkan pergerakan, mesti ada tujuan tertentu. Bukan saja-saja. Maksudnya, jika kita perlukan, contohnya, di sesuatu tempat, kita perlu tingkatkan pergerakan pada bahagian tertentu tulang belakang supaya dapat mengurangkan beban pada bahagian lain. Atau jika ada bahagian yang terlekat yang mungkin menjadi punca kepada tekanan pada saraf, atau kita perlu pulihkan pergerakan pada sendi tertentu. Tetapi ini dipilih secara khusus untuk setiap pesakit. Bergantung kepada umur dan juga pelbagai penyakit lain yang ada. Jika ada osteoartritis yang teruk, sudah tentu lebih baik dilakukan secara beransur-ansur atau sindrom kesakitan. Di kawasan inilah terletaknya otot trapezius. Bahagian bawah trapezius, di sini, selalunya kurang berkembang. Untuk otot ini, senaman tambahan akan diberikan. Ini adalah bahagian tengah otot trapezius dan bahagian atasnya. Di sini kita boleh mengurut dari pelbagai sudut. Dari tepi, dari bawah sini, otot trapezius itu sendiri. Dari atas, begini caranya. Letakkan satu jari, tangan satu lagi di atas. Dan urut dengan cara seperti ini juga. Begini, hanya secara titik, sepanjang serat otot, juga dengan cara seperti ini. Begitulah. Pelbagai teknik fasial. Di sinilah kita perlukan supaya tangan kita boleh meluncur sedikit. Dan begini di sepanjang otot. Kita juga boleh urut otot ini dari pelbagai sudut. Kita sambung. Di sini kita boleh gunakan pelbagai cara seperti ini. Kita boleh urut dari sudut seperti ini. Maksudnya, ia juga bergantung kepada apa yang kita ingin lakukan. Di sini, bersebelahan dengan proses spinosus. Dengan cara seperti ini. Maksudnya, kita boleh lakukan ini sepanjang serat otot. Di sepanjang bahagian bawah otot trapezius itu sendiri, seolah-olah mengalihkannya sedikit ke sini. Maksudnya, otot-otot itu sendiri juga boleh mengalami fibrosis apabila fascia otot bersebelahan hampir melekat dan bercantum. Fibrosis ini juga perlu dihilangkan kerana melalui otot, di antara otot-otot itu terdapat saluran darah dan saraf. Pada bahagian-bahagian tertentu yang mengalami ketegangan atau kekejangan, semua ini boleh berlaku. Saluran darah dan saraf boleh terhimpit. Dan ini bukan sahaja menyebabkan kesakitan, tetapi juga boleh menyebabkan sekatan bekalan darah. Sebagai contoh, gangguan aliran darah masuk tidak begitu kerap berlaku, tetapi gangguan aliran darah akibat kekejangan seperti ini sering berlaku. Di bawah otot trapezius, terdapat otot romboid dan juga otot romboid. Untuk mencapainya,
kita perlu masuk sedikit lebih dalam di sini. Sedikit lebih dalam melalui trapezius. Tetapi selepas kita urut bahagian itu, barulah kita akan sampai ke otot romboid. Masih mudah untuk mencapainya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk memberi kesan ke atasnya dalam posisi mengiring. Tetapi di sepanjang tulang belakang, kita juga ada otot pelurus belakang. Di sini juga kita boleh memberi kesan ke atasnya. Maksudnya, ini juga adalah kesan yang lebih mendalam. Semuanya juga terletak di dalam otot trapezius. Juga dari posisi yang sama seperti sekarang, kita boleh memberi kesan pada otot pelurus dengan sudut seperti ini. Maksudnya, kita masukkan jari kita bersebelahan dengan prosesus spinosus seolah-olah ke dalam. Dan dari sisi kita, memberi tekanan sedikit pada otot dengan cara begini. Semakin banyak sudut berbeza yang memberi kesan pada otot, semakin besar kemungkinan kita dapat mencapai titik pencetus yang lebih dalam, kawasan ketegangan atau fibrosis, dan kita boleh merawat serta memulihkannya. Selepas otot-otot telah dirawat, kita boleh sekali lagi merawat sendi-sendi tulang belakang dengan amplitud yang lebih besar. Juga lakukan pergerakan mobilisasi seperti ini pada tulang belakang itu sendiri. Dari sisi ini, apabila kita berdiri di bahagian kepala, bahagian tangan ini sesuai digunakan untuk memberi tekanan di sini. Juga pada sendi costotransversus, bermula dari sini. Dari satu sisi, dari sisi yang lain, ini boleh dilakukan dengan baik. Kemudian, pada tulang belakang itu sendiri, melalui prosesus spinosus. Tetapi di sini, kita perlu faham sejauh mana kita perlu meningkatkan julat pergerakan ini, memilih kekuatan tekanan dan sudut-sudut tekanan yang berbeza. Maksudnya, dari sini kita juga boleh melakukan pergerakan. Jika perlu lebih mendalam, letakkan satu jari di sini, satu lagi, kemudian tangan kedua di atas. Dan dengan cara ini, kita boleh memberi tekanan pada sendi costotransversus atau pada sendi-sendi antara tulang belakang. Dari posisi yang sama ini, jika kita perasan ada sesuatu yang tersekat, terdapat pelbagai cara untuk mobilisasi dan manipulasi. Juga pada bahagian atas tulang belakang, toraks. Kita boleh lakukan dari sini. Dari posisi berbaring mengiring juga, ia memberikan akses yang sangat baik untuk merawat seluruh kawasan ini. Di sini, kita juga boleh membantu diri sendiri secara serentak dengan pergerakan tulang belikat. Maksudnya, saya seolah-olah melihat tulang belikat, menekan terus ke atas jari, sedikit di bawah tulang belikat. Di sini, saya juga boleh masuk dari pelbagai arah. Urut tulang belikat, bahagian atas tulang belikat ini, di mana otot-otot yang mengangkat tulang belikat. Juga di sini, dari posisi yang sama saya boleh masuk. Maksudnya, tulang belikat dari semua arah. Beginilah caranya. Saya urut dari sini. Kemudian juga menggunakan pergerakan skapula, saya boleh memberi kesan yang lebih mendalam pada otot-otot. Dan di sini, dengan satu pergerakan yang sama, apa yang saya boleh lakukan? Saya boleh melatih trapezius yang cetek. Jika saya perlu lebih dalam, saya bantu sedikit dengan skapula. Trapezius menjadi kurang tegang, ia sedikit mengendur dan saya boleh masuk lebih dalam ke otot romboid, ke otot pemanjang belakang. Saya juga boleh menggunakan pergerakan yang sama ini untuk memberi kesan kepada sendi itu sendiri dan sendi costotransversus serta sendi antara tulang belakang. Maksudnya, saya boleh lakukan mobilisasi semua sendi ini dari sini. Kemudian, di sebelah sini kita ada skapula. Di sini juga kita boleh urut otot latissimus dorsi dengan baik dari semua arah. Boleh lakukan dengan pergerakan seperti ini. Boleh juga mulakan dari sini. Boleh juga gunakan semua teknik fascia ini. Gunakan. Contohnya, apabila kita perlu, katakanlah, meningkatkan julat pergerakan di bahu atau mungkin meregangkan bahagian sisi badan. Maksudnya, semua ini, semua yang di situ. Teknik fascia boleh digunakan untuk meregangkan semua ini atau untuk merawat kawasan ini secara lebih setempat. Kemudian dari posisi yang sama, kita juga boleh merawat otot 100 di sini dengan berkesan. Di situ juga selalunya terdapat banyak titik pencetus. Tetapi otot 100 juga patut dirawat semasa kita memulihkan pergerakan, sama ada pada skapula atau sendi bahu.
Atau mungkin ada tulang rusuk yang tidak bergerak, menyebabkan kesakitan di kawasan itu. Atau mungkin neuralgia interkostal. Atau atas sebab tertentu, kita juga perlu merawat otot serratus. Tiba-tiba itu diperlukan. Sekarang otot dada. Dari sini, dari sebelah ini. Juga dalam posisi mengiring. Ia mudah dilakukan kerana di sini kita boleh mengubah posisi tangan. Contohnya, menggerakkan tangan sedikit ke hadapan. Jika kita biarkan tergantung, otot dada juga akan lebih rileks dan kita akan lebih mudah untuk sampai ke otot dada kecil di sini. Kerana jika ia tegang, jika kita lakukan dari bahagian belakang, kadang-kadang ketegangan otot dada itu menghalang kita untuk sampai ke otot dada kecil. Jadi, otot dada kecil boleh dirawat melalui otot dada besar seperti ini. Tapi pada masa yang sama, otot dada besar juga dirawat. Jadi, semua kekejangan yang ada di sini yang menyebabkan bahu tertolak ke depan. Bahagian depan ini boleh dirawat dengan sangat baik. Maksudnya, bahagian clavicula ini. Selalunya berlaku gangguan, seperti proses lekatan antara otot deltoid depan dan otot dada besar. Alur ini juga boleh dirawat dari bahagian ini. Boleh juga, sudah tentu. Masuk di bawah otot dada besar sampai ke otot dada kecil. Tapi sebenarnya itu jarang diperlukan. Lebih kurang, kita boleh urut bahagian ini bukan secara menembusi, tetapi melalui otot dada besar seperti ini. Dan berbaring terlentang pun boleh dilakukan dengan sangat baik. Dan urutkan alur di antara otot deltoid depan dan otot dada besar ini. Kemudian, otot dada itu sendiri boleh dirawat dengan sentuhan yang lebih tepat. Sepanjang keseluruhannya, jika perlu. Di sini, periksa dalam keadaan bagaimana otot itu. Di sebelah tulang dada, di mana ia bermula. Ini bahagian bawahnya. Mula-mula periksa, adakah terdapat kawasan ketegangan di situ. Lalui sepanjang serat otot itu. Di sini juga, beri rangsangan pada otot dada kecil. Boleh gunakan pelbagai cara seperti ini. Terus dari sini, dengan cara begini. Dan dari sini juga, boleh memberi rangsangan pada otot deltoid hadapan. Dan juga pada otot dada. Boleh juga gunakan pelbagai cara. Teknik yang lebih lembut. Dari satu sisi, tetapi dari sisi lain, otot juga boleh diurut dengan cukup mendalam. Di sini, tangan perlu digunakan sedikit. Meluncur. Dan dari sini, begini caranya. 1. Sepanjang serat otot itu sendiri. Begini, memang boleh dilakukan dengan sangat baik. Sudah, sekarang masih untuk bekerja.